أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua penonton Wacana Ar-Rawdah edisi Ramadan Mubarak yang terus bersama kami menerusi saluran YouTube UiTM Sabah Channel. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mendengar perkataan puasa, maka sinonimlah dengan perkataan menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, topik kita pada hari ini cukup menarik, iaitu puasa bukan sekadar lapar. Topik yang cukup menarik ini akan kita ulas bersama dengan seorang figura yang sangat dihormati atas ketinggian ilmu beliau. Beliau sering menghadiri beberapa sekolah maupun agensi-agensi luar untuk memberikan ceramah beliau. Beliau ialah Ustaz Abdul Rani bin Abdul Rahman sebagai pegawai dakwah Jains. Baiklah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sebab meluangkan masa bersama kami untuk mengulas topik kita pada hari ini. Saya sangat berbesar hati karena diberi peluang untuk bersama dengan Ustaz sama-sama kita berbincangkan topik kita yang menarik pada hari ini. Okey Ustaz, kita seringkali mendengar bahawa puasa ni kita menahan lapar, menahan dahaga dan juga menahan sabar. Jadi Ustaz, apakah maksud sebenar puasa menurut Islam itu sendiri? Dan mengapa ia tidak boleh difahami sekadar menahan lapar dan dahaga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host. Lupa berkenalan ni. Okay? Alhamdulillah. Jadi nama diberi Rani Abdul Rahman, merupakan pegawai dakwah di Jabatan Al-Ihwal Agama Islam Negeri Sabah, dan merupakan juga seperti mana yang disebut tadi itu, memang saya biasa dijemput menghadiri banyak program-program agama di sekitar Sabah ni. Alhamdulillah, tujuannya hanya satu saja, untuk mencari mardhatillahi ta'ala. Okay? Jadi bila mana kita sebut tentang tajuk yang agak menarik tadi itu, iaitu disebut tentang puasa bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga. Betul, Alhamdulillah. Jadi bila mana kita sebut puasa ni, puasa adalah ibadah yang memang tujuannya adalah imsak, menahan diri. Okay? Pada lughah dia panggil imsak, menahan diri. Tapi pada syaraknya disebut apa? Imsakul anil muqtirat bin niyatin maqsusatin jami'in nahar qabilan disaumin minal muslimin akilan tahirin. Okay? Dia bilang puasa itu adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okay? Daripada niat yang tertentu. Jadi kena ada niatlah puasa tu. Kalau tidak ada niat, tidak dipanggil puasa. Okay? Daripada ke semua siang hari. Maksudnya puasanya hanya berlaku pada siang hari saja, tidak berlaku pada malam hari. Okay? Dan tujuannya adalah untuk diterima puasa kita. Dan minal muslimin aqilin tahirin, daripada kalangan orang Islam yang berakal dan juga yang suci daripada hadas, dia panggil hadas besarlah, haid dan nifas. Kan? Jadi yang menariknya bila mana kita sebut puasa ni, memanglah secara umumnya puasa bukan tidak makan, tidak minum. Secara umumnya memang kalau Imam Ghazali pun membagikan puasa tu dengan 3 level, dia panggil. Ada dia panggil puasa awam. Puasa awam ni memang maklum bagi kita, puasa awam ni dia tidak makan, tidak minum, tetapi ibadahnya tidak bertambah. Maka ini panggil puasa awam. Boleh jadi berpahala, boleh jadi tidak berpahala. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ni bilang Imam Ghazali, orang yang puasanya tidak makan, tidak minum dan juga menambah ibadat-ibadat
asas dia panggil. Sembahyang dia jaga. Cuma mungkin tambahan tu tidak banyak lah. Maka itu disebut sebagai ibadat khusus. Ada lagi ibadat bil khusus dia panggil. Ibadat bil khususnya maksudnya ibadat yang meliputi semua. Tidak makan, tidak minum. Malahan kata para ulama, ibadatnya bertambah, keparduannya dijaga, dan juga perkara-perkara maksiat ditinggalkan terus, total ditinggalkan. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni dia bukan mengurangkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat. Kalau kita bilang mengurangkan maksiat itu tidak tepat, okay? Tapi kalau meninggalkan maksiat itu lebih tepat. Sebab itu kalau bila mana kita sebut tentang Ramadan, puasa ini bukan sekadar, memang bukan sekadar lapar dahaga, tetapi dia adalah satu latihan rohaniah dia panggil, okay? Untuk mencapai sifat takwa. Sebab itu dalam ayat Quran kan dalil puasa tu pertama disebut la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Dan dia juga adalah untuk penyucian jiwa dia panggil, penyucian rohaniah dia panggil. Sebab dalam bulan puasa ni kita kalau boleh segala perkara yang kita mungkin kurang buat di bulan-bulan yang lain, maka Ramadan kita buat. Contoh bersedekah kan, ataupun beristighfar, ataupun berselawat. Itu adalah ibadat-ibadat tambahan yang disebut sebagai latihan kerohanian dia panggil. Dan juga bila mana nak capai ibadat yang sempurna takwanya tu, maka tidak lain tidak dia mesti ada disiplin dan juga meninggalkan segala emosi-emosi yang negatif, okay? Dan perbuatan maksiat maklumlah, sebut maksiat ni tak akan boleh berlaku. Kalau boleh jangan berlaku, bukan dikurangkan tapi ditinggalkan total dia panggil, okay? Sebab itu kenapa saya sebut tadi, mengapa puasa tu bukan setakat lapar dan dahaga? Sebab ulama bagi tahu kita, pertama, pendidikan puasa itu adalah untuk penyucian jiwa kita dan akhlak kita. Maksudnya kalau kita puasa ni, mulut kita dijaga, mata kita dijaga, telinga kita dijaga. Sebab itu kata para ulama, perkara yang membatalkan puasa ni bukan setakat satu. Macam kita panggil batal puasa sebab makan minum contoh. Ada 10 perkara. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia sebut 10 perkara. Mungkin lebih daripada tu. Tetapi ada satu lagi di sudut yang lebih dalam, iaitu batal pahala puasa. Kalau batal puasa maklum, okay? Tapi ni pahala puasa terbatal. Sebab itu pentingnya penyucian jiwa, akhlak itu juga penting, okay? Yang kedua apa dia? Iaitu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita sebut cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ia salah satu daripada muraqabah dia panggil, ataupun mendekatkan diri dengan cara ubudiyah, dengan cara penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Dan yang ketiga adalah disiplin diri. Kita nak bentuk disiplin diri kita supaya bulan Ramadan tu ataupun puasa itu bukan sekadar ritual kelaziman dia panggil. Sebab biasa kan orang asal Ramadan saja tak makan tak minum, tapi ibadat tidak bertambah, maksiat tidak ditinggalkan. Maka itu ritual dia panggil, okay? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak menjaga kualiti Ramadan puasa kita itu menjadi ibadat yang betul-betul sempurna, yang tidak sekadar seperti mana hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Rabbal sa'imun laisa lahu minal siyam illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah bagi puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga semata-mata. Apa maksudnya? Maksudnya puasanya tidak memberi kesan kepada diri si pelaku. Baik, itu bila mana kita sebut tentang puasa ni, memang maklum bagi kita, puasa adalah ibadat yang disebut sebagai ibadat muqasadiyah, maksudnya ibadat yang ada tujuan. Kita kalau puasa ni bukan tujuan mau ramping, mau diet, mau badan kurus, tak. Tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah dan juga mengharapkan keampunan Allah. Secara umumnya itu maksud dia. Mungkin lebih daripada tu lagi. Yang kedua, apa tujuan kita puasa adalah untuk konteks kita nak mengawal nafsu kita. Sebab itu takwa itu sendiri, kata para ulama, dia ada 3 perkara yang perlu kita faham. Pertama, konteks takwa itu adalah pengawalan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah kesedaran yang berurusan dengan jalan muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah ketaatan zahir dan juga batin. Maksudnya luaran juga kita taat, dalaman juga kita taat. Sebab puasa ni ibadat yang orang panggil sirriyah, ibadat yang orang tidak tahu. Kita tidak tahu pun dia puasa. Sebab kalau dia bilang dia puasa, mesti ada tanda kan? Ini tidak ada. Dia boleh saja makan di tepi jalan pun, lepas tu dia bagi tahu orang, saya puasa. Padahal dia tak puasa.
Jadi ini dia panggil ibadat yang panggil tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak disiplinkan diri supaya puasa yang kita kerjakan tidaklah jadi sia-sia. Sebaliknya puasa yang kita kerjakan puasa yang boleh membina kita jadi insan yang lebih muttaqin dia panggil, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu puasa yang sebenar kata para ulama, puasa lidah daripada dusta dan juga ghibah. Okey. Yang kedua, puasa mata daripada melihat perkara yang haram. Dan yang ketiga, puasa hati daripada sifat riak, hasad, dengki dan juga takabur. Nanti ini yang orang bagi konteks yang kita nak lahirkan. Sebab itu kalau setakat makan, tidak minum, ini umum. Ini puasa budak sekolah dia panggil. Tapi kita bukan kanak-kanak, tapi kita ini adalah orang yang mengharapkan redha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab puasa ini dia panggil turuk. Turuk ni panggil ada jalan dia lah. Macam mana kita nak dapatkan puasa yang sempurna. Bukan sekadar seperti mana yang tadi ditanya, puasa sekadar menahan diri makan dan minum. Bukan. Dia luas makna puasa ni. Sebab kita pun maklum kan, Ramadan ni dia panggil syahrul ibadah. Bulan ibadah. Jadi banyak sangat ibadah yang kita boleh kerjakan dan banyak sangat ibadah yang kita boleh perbanyakkan. Kalau tak silap saya dulu, kita pernah ceramah bila mana masuk Sya'ban ni, ini muqaddimatu Ramadan. Kata al-Imam Rajab Al-Ambali, dia sebut apa? Syahru Sya'ban muqaddimatu lil Ramadan. Sya'ban itu adalah muqaddimah bagi bulan Ramadan. Maksud dia bulan Sya'ban tu bulan pembaikan dia panggil. Kalau kita nak ibadat konsep dia pertama baiki dulu. Lepas diperbaiki, barulah konsep yang kedua diperbanyakkan. Dan yang ketiga diistiqomahkan. Bukan istiqomah, tapi istiqomah. Jadi itu konsep dia begitu. Wallahualam. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Kita dapat tahu bahawa rupanya puasa ni kita bukan sekadar menahan lapar, tetapi kita meninggalkan maksiat, bukan mengurangkan maksiat. Baik Ustaz, kita selalu dengar bahawa kalau puasa ni Ustaz, kita dapat mendisiplinkan diri, dapat membentuk takwa. Tapi Ustaz, bagaimanakah puasa tu dia berperanan penting dalam membentuk takwa dan disiplin diri seorang Muslim? Dan apakah hubungan antara puasa dengan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs? Masya Allah. Agak menarik soalan dia. Bila mana kita sebut tazkiyatun nafs, inilah orang panggil tujuan juga, madlul kita. Kalau kita puasa ni bukan sekadar dapat melahirkan insan yang bertakwa, bukan pada bulan Ramadan saja, tapi mau bawa sampai habis Ramadan. Sebab ada orang dia Ramadan macam malaikat, lepas Ramadan hantu balik kan? Kita tak mau macam itu. Kita mau Ramadan itu adalah bulan penyemai dia panggil. Kita nak semai kita punya benih-benih takwa tu. Habis Ramadan, takwa itu sudah tumbuh seperti mana pohon kayu, yang mana hasilnya kita boleh makan, yang boleh disiram dan sebagainya. Cantik kalau disimpan di halaman rumah, contoh. Jadi kita nak jadikan Ramadan ini seumpama itu. Sebab itu menarik soalan tadi tu, bila mana kita sebut tazkiyatun nafs, dia panggil penyucian jiwa dia panggil. Dia ada beberapa perkara yang perlu dibentuk dulu. Dia tidak akan jadi begitu. Dia mesti ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki ataupun perlu dibentuk. Pertama, pembentukan takwa itu mesti berdasarkan ketaatan dan juga kesucian jiwa. Mesti begitu. Sebab takwa ni tak boleh kita bilang, aku bertakwa sebab aku imam, contoh. Ataupun aku bertakwa sebab aku seorang ustaz. Tak. Tidak begitu. Kita tidak bertakwa atas nama gelaran kita sebagai pendidik agama. Tapi kita bertakwa sebab kita ini orang Islam. Yang mana kewajipan takwa itu tidak tertentu kepada golongan yang berilmu. Termasuk juga golongan yang beramal. Jadi kita ni kalau sebut takwa ni yang beramal pun kena juga. Kalau sebut bertakwa tu hanya untuk orang berilmu, maka orang yang tidak berilmu tu termasuk orang yang tidak bertakwa kah? Itu persoalan yang perlu kita jawab. Sebab itu yang kedua, apa dia? Iaitu mendekatkan, merasah diri itu dalam konsep sifat ihsan. An ta'budallahu ka'annaka tarah. Kita beribadat seakan-akan merasa Allah memerhati kita. Yang ini kita nak lahirkan jiwa insan yang mana merasa sentiasa diperhati Allah. Sebab itu kalau kita pakai istilah mudah lah. Hari ini kalau kita buat kerja dunia, orang tengok kita tapi time office hour je. Lepas office hour tak tengok sudah. Tapi kalau kita pakai konsep CCTV Allah Ta'ala, kalau bahasa mudah lah, Allah memerhati kita 24 jam.
Jadi tidak ada satu pun masa yang terlalai, tidak ada satu masa pun yang Allah tidak akan perhati kita. Kalau orang yang ada sifat takwa dalam diri dia, dia tak akan berani buat kemaksiatan. Kenapa? Dia yakin Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia buat. Dan ini perlu ada pembentukan dalam diri kita. Dan yang ketiga, iaitu peningkatan ibadah secara berterusan. Bukan hari ini sembahyang tahajud, besok terkejut saja. Tak mahu. Kalau boleh hari ini tahajud, besok pun tahajud juga. Kalau malam ni qiyamul lail, besok juga qiyamul lail. Jangan malam ni qiyamul lail, besok qiyamul lail. Tak jadi begitu. Jadi dia ada peningkatan. Peningkatan itulah yang akan menyebabkan puasa kita ataupun Ramadan kita itu ada makna, ada qimah, kata para Arab. Arab bilang ada qimah, ada nilai. Kalau ibadat tidak ada qimah, macam kita panggil kita ada barang tapi tidak ada nilai. Apa orang nak ambil? Orang tak mau ambil barang tu. Tapi kalau kita ada barang, walaupun kecil barangnya, tetap ada nilai. Seperti mana perbezaan batu permata dengan batu jalan. Batu permata sebiji lebih mahal daripada batu jalan yang berlori-lori dia panggil. Sebab apa? Nilai itu tak sama. Sama juga hari ini, kalau ibadat yang kita kerjakan, sedikit tetapi penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan ikhlas, itu lebih baik berbanding ibadat yang dikerjakan banyak tapi bukan atas dasar ilmu, atas dasar khusyuk, tapi lebih kepada emosi semata-mata. Kan kita tengok rakaman di YouTube kan, contoh di Indonesia kita sebutlah contoh di Indonesia buat tarawih 23 rakaat tapi 7 minit. Rasa kalau buat di Sabah ni tak tahulah ada orang ikut ke tidak, tapi nampak gaya tu tidak ada tomak ninanya, suka-suka hati buat, lajulah. Ditanya kenapa begini, ini konsep yang baru. Tak, itu bukan Islam. Itu tidak pernah diajar baik dalam pandangan mazhab ataupun dalam pandangan Islam sendiri. Dia seakan-akan berolok-olok dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat dengan Allah bukan dengan jalan tergesa-gesa, tapi ibadat dengan Allah ada dengan jalan itqan. Maksudnya merasai, menikmati. Kita kalau makan, umpama kalau kita makan cepat, dia tak akan dapat nikmat. Sebab itu kalau kita pergi ni contoh saja, saya bagi contoh. Kalau kita pergi hotel-hotel mahal, restoran mahal, orang tak makan laju macam orang makan di pasar malam. Orang makan perlahan-perlahan. Kenapa? Menikmati. Dia makan bukan kerana lapar, tapi dia makan sebab nak merasa. Begitu juga dalam ibadah. Ibadat Allah bukan tengok banyaknya, Allah tengok kesempurnaannya. Sebab itu dalam banyak-banyak ibadat, contoh sembahyanglah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ibadat, tapi sembahyang tu yang sempurnanya apa? Sempurnanya adalah kekhusyukan, dia panggil. Nasib baik khusyuk tu tidak termasuk dalam syarat rukun sah sembahyang, kalau ataupun syarat wajib sembahyang. Tetapi kalaulah khusyuk tu tidak ada, maka ibadat yang dikerjakan tidak memberi kesan, dia panggil. Tapi kalau khusyuk tu ada, masya-Allah, kita pun sembahyang masya-Allah, mungkinlah hati merasa tenang, sakinah hati kita, akal kita jadi lapang. Sebab itu kata para ulama, bila mana ibadat ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka ibadat adalah ad-dawa. Ibadat tu adalah ubat. Ubat apa? Ubat daripada kekusukan dunia. Kita hari ini kan, minta maaf lah, hari ini kita fikir macam-macam, fikir nak jadi kaya, yang tua mau fikir jadi muda, kan? Yang tak cantik fikir nak jadi cantik. Jadi berlaku benda tu. Kenapa berlaku benda tu? Sebab konsepnya mudah. Konsepnya mudah. Apa konsepnya? Dia terlalu memikirkan dunia, sedangkan dunia ini adalah benda sementara. Tapi bila mana dia ambil dengan jalan memahami konsep sebenar, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, itulah maksud sebenar kita diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita tahu konsep kita sebenar ni, apa tujuan Allah jadikan kita, kita tidak akan gaduh, kita tidak akan gopoh, kita tidak akan risau dengan kehidupan kita. Sebab itu seorang ahli falsafah barat disebut, tahukah kamu, dia bilang, manusia apa yang paling tenang di muka alam? Lalu dia jawab, dia bilang, manusia yang paling tenang adalah orang yang banyak harta. Tak. Manusia yang paling tenang di muka alam adalah orang yang berpegang dengan agamanya, iaitu orang Islam. Sebab tu orang beriman ni macam mana ujian pun dia tetap kata hada min fadli rabbik, ini daripada ketentuan Tuhan. Sebab itu kita nak jadi macam tu. Maksudnya kita tidak merasa gopoh dengan ujian Allah, malahan kita merasa tenang. Ujian itu adalah perkara menguji iman kita. Dan ingat,
Orang beriman konsepnya wajib diuji. Orang beriman ni konsepnya wajib diuji. Kalau tidak diuji, maka tidak adalah konsep iman itu sendiri. Sebab itu iman ni bukan namanya contoh Nur Iman, bukan. Okey? Ataupun iman sendiri, tidak. Tapi konsep iman itu adalah lahir daripada perbuatan, perkataan, amaliyah Islam dalam kehidupan kita. Sebab itu saya nak tambah sikit tentang apa yang disebut bagaimana kita nak membentuk diri itu, bentuk diri supaya kita lebih terbentuk ketakwaan kita itu. Yang seterusnya apa dia? Iaitu kena banyak muhasabah diri. Banyak muhasabah diri. Sebab orang yang terbaik, dia bukan kira kebaikan dia, tapi dia sentiasa mengira kekurangan dia, dosa dia. Supaya apa? Supaya dia tidak pernah berbangga dengan kebaikan yang dia buat. Kalau kita merasa diri kita banyak amalan, kita tak akan merasa diri kita ni bukan pembuat maksiat. Sedangkan kalau kita bilang, ya Allah, aku banyak dosa, kita tidak akan pernah berbangga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Okay? Sebab itu penting untuk kita perbaiki. Dan juga yang terakhir saya nak sebut, iaitu pengayatan akhlak dan juga orang panggil jati diri. Penting akhlak ni dalam Ramadan ni tuan-tuan. Kalau boleh, kita bukan saja orang panggil ibadat bagus, akhlak juga kena bagus. Ini Masya Allah, minta maaf lah, kaum lelaki ni lah, kaum lelaki kalau pergi bazar tu kurang-kurang lah. Sebab kalau pergi bazar ni bukan saja hilang duit, hilang pahala pun dia juga. Okay? Sebab itu kena jaga akhlak juga. Perkataan kita, mata kita, semua itu adalah anggota badan yang akan dihisap di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu banyak pembaikan. Banyak lagi nak kongsi ni, cuba Ustaz takut nanti Ustaz ambil masa banyak sangat. Tapi insya-Allah itu antaranya insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Perkongsian Ustaz sebentar tadi tu buat kita percaya bahawa Allah sentiasa mengawasi kita. Tidak ada satu tempat pun di mana Allah tidak melihat perbuatan kita. Jadi Ustaz, kita bila puasa ni kan, kita menahan lapar seperti macam golongan fakir yang tidak makan dari pagi sampai ke malam. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi Ustaz, bagaimana puasa ni dia mampu mendidik rasa empati terhadap golongan fakir dan juga mampu memupuk nilai ihsan dalam masyarakat, dan sejauh mana puasa mampu membentuk akhlak seperti sabar, amanah dan integriti dalam kehidupan seharian kita Ustaz? Masya Allah, soalan yang baik. Ini orang panggil soalan milenium lah. Sebut empati, dia bilang apa itu? Jadi sebenarnya inilah realiti dia panggil lah. Bila mana kita sebut puasa itu adalah mendidik empati. Empati maksud simpati kita lah. Maksud dia, kalau kita mau menyelami orang susah, kita kena jadi susah macam dia. Kita mau tahu orang tu macam mana rasa jadi orang lapar, maka kita kena lapar juga. Sebab itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni akan dapat dirasa bila mana kita merasainya. Contoh, orang tanya kita, bagaimana kita rasa nikmat sehat itu penting? Bila mana kita dilanda kesakitan. Bagaimana kita rasa nikmat lapang itu penting? Bila mana kita dilanda kesibukan. Maksudnya, dia kalau tak berlaku dengan kita, dia tak akan ada kesedaran, dia panggil. Itu pentingnya, apa yang kita didik dalam bulan Ramadan bukan untuk melaparkan, bukan untuk melemahkan. Ada orang bilang ustaz puasa ni melemahkan. Sebab itu ada orang pergi masjid, tujuannya bukan ibadat, tidur. Okay? Dia datang masjid tidur. Ini dia panggil ibadat puasa tidur, dia panggil. Bukan begitu. Tujuan Ramadan bukan untuk melemahkan. Tujuan Ramadan adalah untuk menyedarkan. Sebab itu kesedaran penting dalam kita menjadi mukmin yang sempurna. Sebab kalau kita nak merasa kesusahan saudara kita, kita kena jadi macam saudara kita. Sebab itu salah satu konsep yang diajar dalam Islam adalah konsep mahabbah. La yu'minuna ahadukum hatta ahabba aki kama ahabba li nafsi. Tidak beriman seseorang itu, kata Nabi, sehingga dia kasih saudaranya seperti mana dia kasih dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak akan dapat rasa seperti mana orang lain rasa, melainkan kita juga sama-sama merasa. Sebab itu penting dalam Islam ni, kalau kita nak rasa bagaimana jadi orang susah, kita kena menyusahkan diri untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Orang susah, dia susah sebab tak ada apa-apa.
Tapi kita susah bukan sebab kita tak ada apa-apa. Kita banyak ada. Cuma kita susah sebab kita nak merasa supaya apa? Supaya kita ada sifat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beribadat bukan kerana dia nabi. Nabi beribadat kerana dia nak bersyukur kepada Allah Taala. Sehingga kan Aisyah sebut, "Ya Rasulullah, kenapa ibadat sampai bengkak kaki ni?" Tak payahlah. Nabi kan rasul, maksum. Kita maklumlah. Okey? Nabi diajar seumpama itu. Tapi Nabi tak kata dengan Aisyah, Aisyah, aku ni Nabi ni, aku kena ibadat lebih. Tak, Rasulullah tak jawab begitu. Apa yang Rasulullah jawab? Am takuna abdan syakura. Salahkah aku ni jadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah bukan kerana dia Nabi, tetapi kerana tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan kita hari ini. Kalau Allah Taala bagi kita perintah ibadat, maka ibadat yang kita kerjakan tu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu lawan syukur ni satu saja. Lawan syukur adalah kufur. Kalau Allah yang orang yang tidak bersyukur, maka dia kufur. Sebab itu konsep yang paling mudah, tuan-tuan. Sebab itu bila mana kita sebut syukur, maka ibadat adalah konsep syukur yang sempurna. Sebab itu orang yang bersyukur ni ada dua maksud. Dua istilah dia panggil. Orang yang bersyukur ni mesti memenuhi dua syarat. Apa dia? Syarat yang pertama mengerjakan ibadat, syarat yang kedua meninggalkan maksiat. Barulah disebut syukur yang sempurna. Kalau dia bilang setakat dia bersyukur tetapi maksiat masih dia buat, itu syukur yang tidak sempurna. Atau dia tak buat maksiat tapi sembahyang tak pernah, maka itu juga tidak syukur yang sempurna. Itu contohnya. Sebab itu bila mana kita sebut tentang bagaimana menjadi orang yang merasa simpati kepada fakir miskin, maka individu tu mesti ada rasa kesusahan mereka. Kongsi dia panggil. Sebab itu dalam konsep Ramadan, puasa ni, antara ibadat yang dituntut selain daripada puasa dan juga tarawih adalah bersedekah. Kita sedekah. Kita ada pergi bazar tadi, beli 8 plastik. Kita balik rumah, kita tengok ada orang susah, kita bagi 1 plastik, 2 plastik. Ini tidak. Pergi bazar, ujung ke ujung bawa. Makannya 2 plastik je. Yang lain buang. Jadi konsep pembaziran tu berlaku. Sedangkan dalam Islam, orang dulu beli banyak sebab sedekah banyak. Orang sekarang beli banyak, buang banyak. Okay? Beza dia konsepnya tu. Lepas tu kita nak jadikan pembentukan itu biar kita berkongsi rezeki. InsyaAllah Allah tidak akan sia-siakan rezeki yang kita sumbang untuk mencari redha Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi pun Nabi sebutkan, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang berbuka. Masya Allah. Itu besar ganjaran dia tu. Nak bagi tahu, banyakkan sedekah. Okay? Yang kedua, apa dia? Iaitu memupuk nilai ihsan dalam diri kita. Ataupun dia panggil nilai mahabbah. Sebab kita dalam hidup di dunia ni, ada dua hubungan yang perlu diperbaiki. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hablu minallah jalan ibadah. Hablu minan nas adalah jalan untuk memperbaiki ibadah. Kita tengok orang tidak ada baju, kita bagi dia baju. Kita tengok orang tidak pandai ambil wuduk, kita ajar dia wuduk. Kita tengok orang jalan kaki jauh dari masjid, kita tumpangkan dia, hantar dia pergi masjid. Maksud dia itu kita punya hablu minan nas. Sayang kita, kasih sayang kita kepada orang sesama Islam. Sebab itu jangan dibezakan sebab warna kulit, keturunan, status dan sebagainya. Kita ini sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep sama ni sudah diajar dalam ibadah. Kita tengok ibadat tu, kalau kita sembahyang, satu sop tu dia tidak akan bilang okey siapa yang grade 45 depan, grade 32 di belakang. Tak ada. Dalam universiti ke, di pejabat kerajaan kan tak akan ada benda tu. Malahan yang kadang-kadang jadi imam tu grade 19 je pun. Okey? Maksud dia bukan kerana grade, bukan kerana status, bukan kerana harta yang banyak, tapi kerana kemuliaan ilmu yang ada pada diri dia. Maksudnya sama juga kita hari ini, kita nak ajar diri kita, mulianya kita bukan kerana status, tapi mulia kita kerana ketakwaan. Inna akramakum indallahu atqakum. Allah bilang orang yang lebih baik di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Allah tidak pernah membatasi orang yang lebih baik itu dengan jalan material dia panggil. Orang meletakkan ketakwaan itu adalah jalan perbezaan. Lepas tu kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Tuhan, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tambah lagi, ya, dengan sebut tadi itu, dan juga perlu ada juga, iaitu nilai pembentukan akhlak yang karimah. Akhlak yang mulia dia panggil. Tadi kita sebutkan sabar bagaimana. Macam sabar ni contoh,
Sabar ni dalam Imam Ghazali sebut, sabar ni syaratnya mesti memenuhi 3 perkara. Baru disebut as-sabirin. Pertama, sabar itu sabar dengan as-sabr 'ala ta'ah, sabar dengan ketaatan. Yang kedua, as-sabr 'ala ma'asih, iaitu sabar dengan kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabr 'alal bala, sabar atas ujian Allah Taala. Maka kalau 3-3 ini kita sabar, barulah sempurna sabar itu. Kalau setakat satu je sabar, aku sabarnya ya, tapi lain tidak sabar, maka itu bukan sabar. Itu baru muqaddimatus sabrih dia panggil. Maka sabar itu dia perlu berterusan. Bukan bulan Ramadan sabar, habis Ramadan jaga. Okey? Dia takkan begitu. Dia Ramadan itu pembentukan, lepas Ramadan adalah dia punya implikasi ataupun kesan daripada Ramadan yang dikerjakan itu. Dan juga yang terakhir adalah amanah ilmu dan juga disiplin diri, itu penting tu. Kalau kita ada amanah, Allah Ta'ala bagi harta, amanah. Ingat apa yang kita punya itu amanah. Allah bagi anak, amanah. Allah bagi isteri, amanah. Allah bagi isteri pun amanah. Okay? Sama aja. Apa saja kita punya, semua amanah. Pangkat amanah, harta amanah. Tetapi yang menjadi persoalannya, sejauh mana kamu menjalani amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jangan Allah bagi macam-macam kita sombong. Allah bagi macam-macam kita takabur. Allah bagi macam-macam kita riak. Ini adalah orang yang kufur dengan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak rasa empati orang lain, maka sifat-sifat yang demikian perlu ada dalam diri kita, supaya benda ni tidak akan terhenti pada perkataan saja. Ada orang disebut sabar itu perkataan saja, hakikatnya dia tidak pernah sabar. Ada orang sebut takwa itu perkataan saja, hakikatnya dia tidak pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah antara perkara-perkara yang perlu diperbaiki, yang perlu diperelokkan. Secara keseluruhannya, puasa bertindak sebagai tarbiyah ataupun disebut madrasah ataupun tazkiyatun nafs untuk kita membentuk peribadi muslim yang seimbang, prihatin dan juga berakhlak mulia. Maksud dia kita tidak sekadar pada nama tetapi zahir pada perbuatan, perkataan dan juga akhlak yang karimah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut qad aflaha man zakkaha, iaitu sesungguhnya beruntunglah orang yang sentiasa menyucikan jiwanya. Ini antara perkara-perkara yang kita boleh adaptasi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz. Perkongsian Ustaz sebentar tadi buat saya rasa terpegun dan tersedar, sebab rupanya nikmat bersyukur tu besar. Kerana kita patut mengalami kesusahan dulu, baru kita ada rasa nikmat bersyukur. Jadi Ustaz, seterusnya Ustaz, kita sekarang berada di zaman generasi Z dan generasi Alpha, di mana banyak cabaran-cabaran yang dilalui untuk melakukan ibadah. Contohnya dalam ada satu kajian Ustaz, terdapat 70% remaja yang tidak melakukan solat. Dan remaja itu tergolong dalam golongan generasi Z. Jadi Ustaz, pada pandangan Ustaz, apakah lagi cabaran terbesar umat Islam hari ini dalam menghayati ruh puasa di era digital dan juga budaya segera, dan bagaimana media sosial itu sendiri dan gaya hidup moden dia boleh menjejaskan atau memperkukuhkan nilai puasa itu sendiri Ustaz? Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Bila mana sebut cabaran ni, kita dalam konsep Islam dia panggil ujian, ada. Bila sebut ujian, bila mana sebut ujian ni, dia tidak akan ada kesunyian. Setiap kebaikan pasti ada alangan. Dan setiap perkara itu ada berlawannya. Baik lawannya jahat, okay? Jujur lawannya bohong. Jadi bila mana sebut cabaran, menariknya cerita pasal cabaran ni, generasi X, generasi Y ni kan, kami ni atau generasi apa? Ustaz ni generasi XYZ mungkin ya. Jadi bila mana sebut cabaran, sebenarnya mutaakhir ini, orang sudah generasi X ni kalau dia nak beramal, dia suka lagi istilah panggil placing, dia panggil menunjuk-nunjuk. Dia suka buat satu perkara, dia tunjuk kepada orang. Saya sedang puasa, saya sedang sembahyang, saya sedang baca Quran. Dia suka kasih update dia punya status dia. Saya tengah tahajud, saya tengah. Itu penyakit tu sebenarnya. Itu bukan kebanggaan. Itu adalah keriakan milenium dia panggil. Dia nak tunjuk bahawa dia tengah sembahyang. Sujud, beri ambil gambar. Sujud. Dia tanya,
Orang kita tahu apa ni? Aku tengah sujud tahajud. Macam mana dia pegang kamera? Maksudnya benda placing dia panggil, benda menunjuk ni sudah ada. Okay? Sebab itu menyebabkan budaya seumpama ini hilang dia punya inti ibadat itu sendiri. Sebab inti ibadat khusyuk dia panggil. Kan kalau kita sembahyang, kita nak dapatkan khusyuk tu. Sebab kalau khusyuk, insya-Allah ada kesan dalam si pelaku. Tapi kalau tidak ada khusyuk, maka jadi penat je dah. Kita ibadat jadi penat. Buat bukan kerana dapat khusyuk, tapi dapat penat. Kita tak mahu ibadat dapat penat. Kita mahu ibadat dapat pahala dan dapat ketenangan. Okay? Dan yang menarik je, pada zaman era digital dia panggil ya. Orang panggil canggih bah. Zaman sekarang ni canggih. Orang lebih banyak pegang telefon berbanding pegang Quran. Orang lebih banyak baca status berbanding baca Quran. Kan ini bukan dituju kepada semua, termasuk penceramah. Termasuk penceramah juga. Maksudnya mutaakhir itu akan berlaku. Sebab itu kalau kita buat kesilapan, Allah Ta'ala itu Maha penerima taubat. Kita taubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang jelasnya. Dan juga pertama, bila mana kita sebut cabaran ni, dia ada beberapa label dia panggil. Dan ingat setiap ibadat tu dia ada ruhnya. Kalau ibadat tidak ada ruh, maka ibadat tu seumpama mati. Sembahyang tak ada ruh, mati. Puasa tidak ada ruh, mati. Zikir tak ada ruh, mati. Kenapa? Sebab dalam bab ibadat dia mesti ada ruh. Ruh ini yang dikatakan hidup. Bila mana sembahyang itu ada ruh, maka sembahyang itu ada hidupnya. Hidup dalam diri kita. Kalau tak sembahyang rasa macam tak lengkap diri. Kita ada tak macam rasa macam tu? Sembahyang tak rasa, aku tak sembahyang Zuhur lagi. Ni tak ada. Zuhur lama lagi. Ada 22 jam lagi. Tak apalah. Nanti saya sembahyang 3.30. Lagi 5 minit nak asar baru sembahyang. Itu bukan orang yang melakukan sembahyang. Itu orang yang tidak mementingkan sembahyang. Walaupun sembahyang dia kerjakan, tetapi lalai itu ataupun menangguh ibadat itu termasuk perkara yang dicelah dalam syarak. Jadi saya nak tambah apa yang saya sebut tadi itu. Yang pertama, hilangnya keheningan spiritual dia panggil. Kita punya ketenangan jiwa tu hilang. Kenapa? Sebab zaman kita ni zaman banyak banyak benda-benda baru. TikTok, YouTube, ada Facebook, macam-macam. Instagram lah, saya pun nak Facebook juga, okay? Netflix, macam-macam. Ini semua adalah teknologi. Tetapi teknologi ni sayang, dia bukan menyebabkan kita ittaqullah, tetapi menyebabkan kita takfurullah. Dia bukan ittaqullah tapi takfurullah. Dia bukan lebih bertakwa kepada Allah tapi lebih kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Saya tidak mengalang teknologi ini tidak ada manfaat. Tidak ada saya kata macam tu. Teknologi itu umpama pisau kata para ulama. Pisau kalau kita guna untuk membunuh maka dia membunuh. Tapi kalau kita guna untuk memotong sayur maka dia terpotong sayur, potong ikan dan sebagainya. Umpamanya seumpama itu. Dan yang kedua iaitu orang panggil budaya segera. The Eastern culture dia panggil, iaitu keinginan untuk merasa hiburan yang tidak ada batas. Dia panggil kalau dia nak buat satu benda tu dia mau orang tengok dia. Biar orang bilang, kau ni orang yang beriman lah, kau ni orang yang beramal lah. Dia mau orang tahu. Dia tidak mau perbuatan dia, ibadat dia tidak ada yang tahu. Minta maaf hari ini pun kita tengok orang bersedekah, dia publish di mana-mana, dia bagi tahu ni saya sedang sedekah orang ni tak makan, saya sedekah, saya ni sedekah ni. Jadi sebenarnya salah ke bab tu? Atas nama asalnya memang tidak salah, tapi yang salah bila mana kita memberi tujuannya untuk dipuji. Itu masalah dia. Kalau kita memberi tujuannya untuk menggalakkan orang lain juga memberi, itu tak jadi masalah. Tetapi kadang-kadang kita memberi untuk bagi orang lain supaya orang lain itu tengok kita orang paling baik. Hati-hati. Perasaan seumpama ini adalah perasaan mainan yang telah dipermainkan oleh nafsu syaitan sendiri. Lepas tu syaitan dia akan bawa kita walaupun beramal, tapi pastikan amal kita tu amal riak. Na'udzubillah min zalik. Okay? Dan juga iaitu kerana fenomena itu sendiri. Kini fenomena yang sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat, terutama generasi Y. Bila mana di mana-mana dia boleh hidup tanpa karan, dia boleh hidup tanpa air, tapi dia tak boleh hidup tanpa digital. Maksud dia mesti ada telefon. Tak makan pun tak apa, yang penting di tangan ada telefon. Nampak? Ini mutaakhir dia panggil. Dan benda ini
ada sudut negatifnya dan ada sudut positifnya, tetapi banyak negatifnya berbanding positifnya. Okay? Sebab itu gaya hidup ni perlu kita selaraskan. Bukan agama ikut kita, tapi kita ikut agama. Ingatlah istilah yang tepat, bukan agama ikut kita, tapi kita ikut agama. Maksud dia, kalau agama tidak suruh, kita kena ikut. Bukan bila mana keadaan tidak sama, maka agama kita tolak. Kita akan guna kita punya pendapat sendiri. Maka itu tidak akan berlaku. Okay? Sebab itu dalam hidup sebagai media sosial ini ataupun gaya hidup moden ni, dia ada perkara yang perlu dikurangkan, ada perkara yang perlu diperbanyakkan. Apa perlu dikurangkan? Pertama, konten lalai. Bulan Ramadan ni banyak konten lalai kan. Makanlah apalah, Allahu Akbar. Okay? Yang kedua adalah pendedahan maksiat. Orang buat maksiat didedahkan. Bukan tujuan untuk mengajar, tapi tujuan untuk menggalakkan. Ini dia panggil melalaikan, ni buang. Adapun yang perkara yang boleh kita gunakan untuk positifnya media masa ni apa dia? Iaitu kita sebarkan ilmu. Buat majlis ilmu macam kita ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan UiTM boleh kekalkan buat benda ni. Dia buat majlis ilmu, tujuannya apa? Bukan semata-mata menunjukkan bahawa UiTM ni satu pusat pengajian, bukan. Tetapi dia mau mendidik masyarakat awam ni di luar sana, supaya dia tengok, oh ini boleh, ini tak boleh. Alhamdulillah. Jadi itu perlu diperbanyakkan. Yang kedua yang perlu diperbanyakkan adalah bagaimana kita mengurangkan digital itu sendiri. Bulan Ramadan ni bukan kena aktif berdigital, kena kurangkan digital, kena banyakkan zikir. Bukan digital lah, banyakkan zikir. Banyak lebih kurang sama. Banyakkan zikir kepada Allah Ta'ala, banyakkan istighfar, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah perancangan masa panjang. Kalau boleh lepas Ramadan ni, apa ibadat yang saya perlu kekalkan dan apa maksiat yang perlu saya tinggalkan dan juga buang jauh-jauh. Ini yang kita kena faham. Baik itu panggil, ada satu istilah dia panggil, umat Islam pada hari ini perlu ada puasa digital, dia panggil. Apa maksud puasa digital ni? Iaitu menggunakan hiburan dan juga meningkatkan konten mesti bermanfaat dengan Ramadan itu sendiri. Tak boleh guna pertentangan. Dia mesti ada kesamaan. Kita boleh berdakwah melalui digital, tak jadi masalah. Kita boleh berdakwah. Ini juga adalah satu konsep agama. Hari ini orang tak pergi masjid surau sudah. Orang kalau mau dengar apa-apa, orang buka YouTube, orang buka Facebook dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, maka mungkin kita juga boleh menyumbang untuk sama-sama mengambil kemanfaatan ruang yang diberikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Sekarang buat kita tersedar, rupanya kita sangat memerlukan agama lagi-lagi di akhir zaman ni, agar kita tidak tersesat jauh dari budaya-budaya yang tidak sepatutnya pun kita ikut. Jadi Ustaz, saya tertanya-tanya, jika Allah memerintahkan suatu perkara untuk kita buat, berarti ada kebaikan di sebaliknya. Jadi Ustaz, apakah perubahan paling ketara bila seseorang tu menghayati puasa yang patut lahir dalam diri seorang Muslim bila dia sudah memahami puasa itu sendiri, Ustaz? Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Soalan yang menarik. Dia lebih kepada kesan lah dengan. Okey. Jadi bila mana puasa yang dibuat itu tepat, maka implikasi daripada nilai puasa itu juga akan memberi kesan, dia panggil. Kesan sama ada kesan jangka masa panjang atau jangka masa pendek, wallahu alam. Sebab kita faham biasanya ada orang bulan Ramadan tu dia baik, lepas Ramadan dia tak baik sudah. Ada orang Ramadan dia baik, habis Ramadan pun dia jadi baik. Maksud dia bergantung kepada seseorang. Cuma saya nak sebut apa kesan selepas daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berkesan. Maka yang pertama, kita akan lebih berdisiplin. Ini secara umumnya kita akan lebih berdisiplin. Maksudnya disiplin tu daripada segi ketaatan, daripada segi waktu sembahyang dan bagai-bagai lagi. Maksud dia kita lebih menjadi orang yang lebih menepati masa. Ini tak habis-habis. Asal janji sama kawan, on the way 2 jam tu jawapannya. Okay? Jadi kita mau kurangkan. Kalau sembahyang tu, biarlah sembahyang bila masuk waktunya.
Azan saja kita pergi sembahyang. Jangan azan saja nanti asar baru saya sembahyang. Tak jadi macam tu. Maksud dia kita kalau boleh sembahyang tu biar ada waktu yang tepat dia panggil. Maka ini perlu pada disiplin dia panggil. Macam juga kaum muslimat kan. Muslimat ni kadang-kadang dia tengok kepada trending kan. Kalau orang pakai tudung separuh, dia pun tudung separuh juga. Orang pakai tudung ikat di atas kepala macam sanggul mayat, dia pun buat sanggul mayat juga. Maksud dia trending. Dia bukan pasal sesuai tak sesuai, pasal orang pakai. Kan banyak orang buat begitu. Jadi kita mau benda tu jangan diwujudkan dalam masyarakat Islam. Masyarakat bukan Islam tak apalah, kita serahkan pada dia, lakum dinukum waliyadin. Cuma dalam masyarakat Islam ni kita kena berhati-hati, sebab dalam Islam dia ada istilah pahala, ada istilah dosa. Mungkin agama lain mungkin tidak ada istilah begini. Jadi kita ni ada haramnya, ada sunatnya, ada wajibnya dan sebagainya. Okay? Yang kedua adalah melahirkan orang yang betul-betul berintegriti ataupun ada sifat kejujuran. Dia ada sifat kejujuran. Maksud dia bila mana dia ada sifat integriti, jujur, maka maksiat tak akan berlaku. Sebab itu ada ditanya satu orang. Ada satu ini cerita di UK. Di Britain ada satu orang putih, dia bukan Islam dia memang Nasrani lah. Bila mana ditanya dia kenapa dalam office dia ni, dalam dia punya, dia ni macam syarikat macam bank ke supermarket ke, wallah alam, saya lupa ingat. Cuma yang orang Iran kebanyakan pekerja dia semua Muslim. Ditanya, kau ni Islam kah? Dia bilang saya bukan Islam, tetapi saya yakin orang Islam. Sebab bila mana saya bagi kunci kepada orang Islam, harta saya tidak pernah ada masalah. Maksudnya jujur tu penting. Sebab itu dia bagi syarat orang yang jaga kunci adalah 5 waktu. Dia bagi syarat. Orang yang jaga kunci peti duit dia mungkin, orang yang mesti 5 waktu. Kalau 2 waktu 3 waktu dia tak bagi. Dia punya konsep. Padahal benda ni bukan ada kait pun dengan dia. Cuma dia yakin je. Sama juga di Kelantan. Ada satu toke Cina, dia ada kilang. Mungkin tuan-tuan pernah tengok dia punya temudugah dia. Dia orang Cina, dia bukan Islam, dia memang Buddha. Tetapi pekerja dia kebanyakan Islam di Kelantan ni. Dan bila mana masuk waktu, dia akan wajibkan semua sembahyang. Siapa yang tak sembahyang potong gaji. Jadi orang tanya dia, kenapa kau begitu mendesak? Jumaat ditutup kilang dia. Jumaat tutup kilang. Maksud dia tidak bagi satu orang bekerja. Dia tanya, dia bilang, saya bukan Islam, dia bilang. Tetapi bila mana saya tengok orang Islam beramal dengan Islamnya, dia akan nampak kesempurnaan dalam kerjaannya. Nampak tak? Kita ni kadang-kadang minta maaf lah. Kadang-kadang panjang tangan, tak? Kena bagi kunci, habis kunci pun hilang. Bukan duit je hilang, kunci pun hilang. Jadi benda-benda begini orang yakin. Orang tu yakin padahal dia bukan Islam. Cuma kenapa dia buat benda tu? Sebab dia nampak keberkesanan orang Islam bila mana dibagi amanah, dijalankan dengan betul. Sebab itu saya ingat satu kisah wali Allah. Seorang wali Allah, dia kerja sebagai pemetik buah anggur. Satu masa datang raja, Amirul Mukminin datang. Amirul Mukminin bilang, kau sudah berapa tahun kerja sini? Saya sudah kerja hampir 15 tahun. Maka dia bilang, pilihkan saya anggur yang manis dan yang baik. Yang tak manis saya tak mau. Apa bilang tu budak tu? Minta maaf Amirul Mukminin, saya tidak tahu yang mana manis, yang mana tidak manis. Kau kerja berapa tahun? 15 tahun. Kenapa kau tidak tahu mana manis, tidak manis? Saya tidak pernah petik untuk saya makan. Padahal jujur, saya tak pernah petik untuk makan. Saya hanya dibagi upah untuk memetik. Saya tidak pernah dibagi upah untuk merasa. Amirul Mukminin dengar benda tu, dia agak tertarik dengan waraknya seseorang itu. Maksud dia, kadang-kadang konsep begini pun kalau kita tidak pandang atas nama pandangan Islam, kita akan rugi menampakkan akhlak yang baik. Okay? Sebab itu penting dalam Islam tu, bukan saja kena penampilan itu baik, akhlak juga perlu baik. Okay? Sebab itu saya menarik tadi tu, bila mana kita sebut kalaulah seseorang itu dapat menerapkan nilai-nilai Islam yang sebenar dalam diri dia, maka puasa itu adalah salah satu jalan latihan untuk menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebab itu kalau orang tanya macam mana mau jadi baik, puasa. Sebab itu kenapa Nabi SAW bila mana ditanya kepada Nabi, satu orang sahabat mau kahwin tapi tidak ada duit, maka Nabi perintah apa? Puasa.
Apa kaitan mau kahwin dengan puasa? Rupa-rupanya puasa itu adalah untuk mengawal syahwatnya. Nampak tak? Kalau orang kuat nafsu, so dia puasa. So dia puasa. Puasa sunat kan? Banyak puasa kan? Kenapa? Sebab kita nak kawal. Nafsu tidak akan terkawal, melainkan kita menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Itu pentingnya tu. Dan yang seterusnya adalah ketulusan. Ni kesan daripada puasa, kita akan menjadi tulus. Bila mana tulus ni ada sifat tanggungjawab. Okay, tanggungjawab itu penting. Tak kira lah dia pemimpin kah, dia bukan pemimpin kah, tanggungjawab itu sesiapa pun wajib ada diadaptasi dalam kehidupan dia. Kalau tidak ada tanggungjawab, maka kita buat benda yang salah, kita tak pernah mengakui salah kita. Itu tidak ada tanggungjawab dia panggil. Itu perlu. Dan juga perlu ada perlu faham bila mana puasa itu sempurna, maka dia akan melahirkan ketahanan mental yang sempurna. Ketahanan mental ni bukan maksudnya diolok membalas, tidak. Ketahanan mental kata para ulama bermaksud orang yang hatinya tidak akan mudah gopoh, akalnya tidak mudah panik. Maksud tenang dia. Ada masalah, dia akan selesai dengan bagus. Sebab itu dalam Islam, konsep buat dulu baru fikir itu adalah konsep yang salah. Konsep yang betul, fikir dulu baru buat. Okay? Kalau kita fikir dulu baru buat, insya-Allah tak ada kesalahan. Kan kita kalau buat silap kan, Allah, kalau aku fikir tadi taklah boleh. Patut nak fikir tu. Patut kita fikir dulu baru kita buat, insya-Allah. Itulah konsep yang diajar dalam Islam. Dan banyak lagi lah. Saya nak kongsi nanti dia jadi 2 jam pula dah. Okay? Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Terlalu banyak ilmu yang Ustaz kongsikan kepada diri saya sendiri dan juga penonton di luar sana. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita ambil menjadi iktibar untuk diri kita sendiri. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Rani sebab telah meluangkan masa bersama-sama dengan kami untuk mengulas topik kita yang sangat menarik untuk hari ini. Baiklah, semoga Ramadan kali ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan lagi amal ibadah. Baiklah, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.